breast pump Spectra S9 electric double breast pump. Breast pump ni antara breast pump yang kita nantikan, yang kita tunggu daripada Spectra. Antara model yang Spectra keluarkan, yang ini yang paling kecil, yang ada battery operated, rechargeable battery. Sebab apa? Sebab nanti senang ibu nak pump di mana-mana saja, sebab dia ada rechargeable battery. Okay, so sangat sleek, ringan walaupun battery operated, dan ada screen. Okay, button pula sangat ringkas, sangat senang. Okay, on off button, massage button untuk bezakan antara expression dengan stimulation mode, dan tolak dan tambah untuk laraskan suction level. Okay, so kita on. Okay, kat screen pun ada tunjuk berapa bar bateri yang ada. Full bar ada 3 bar. Okay, dan biasanya bateri boleh bertahan selama lebih kurang 3 hingga 4 jam. Okay, untuk charging pula biasanya ambil masa dalam 3 hingga 4 jam juga. Okay, di sini ada masa, timer dan juga level of suction. Okay, kat atas ada indikator sama ada expression atau stimulation. Okay, untuk menukar kepada stimulation mode ataupun daripada stimulation ke expression, anda hanya tekan massage button ini sahaja. Okay. Okay, untuk massage mode, dia bersamaan dengan stimulation mode. Level tertinggi ada sehingga level 5. Okay. Untuk expression mode pula, level tertinggi adalah sehingga level 10. Okay. Tapi tak semestinya kita kena guna sampai level 10. Dia bergantung kepada keselesaan kita lah. Biasanya 4 hingga 6 dah memadai. Antara breast pump yang ada di pasaran, saya boleh katakan yang inilah yang antara breast pump yang sangat-sangat senyap. So kalau kita letak di sini pun, vibrate dia pun kita tak dengar sangat. Okay. So sangat memudahkan anda untuk memerah di pejabat. Walaupun anda memerah di workstation sendiri atau di meja, orang pun tak perasan. Okay. Ada rechargeable battery, nak pump bila-bila masa pun boleh. Ataupun ada ibu yang tak ada workstation, yang bekerja secara mobile, anda boleh pump di dalam kereta dengan adanya battery operated ni. So ini adalah lubang di mana kita akan masukkan tubing dia. Anda boleh buat single pumping ataupun double pumping. Okay, kalau single pumping hanya masukkan satu tubing saja di sini. Kalau double pumping, boleh masukkan kedua tubing di kedua-dua port lubang ni. So sekarang kita akan lihat corong pump dia. Sama seperti Spectra M1 dan S1, corong pump dia masih mengekalkan kriteria yang sama, iaitu closed system. Dia ada backflow preventer ni. Okay. Yang mengelakkan susu masuk ke tubing. Okay. Dan parts dia sangat-sangat ringkas dan sedikit. So ibu tak ambil masa yang lama lah untuk cuci. Hanya part yang kontak dengan susu saja ibu perlu cuci. Okay. Antara yang saya dapat kena pasti pada corong pump model Spectra ialah pada backflow preventer dia. Okay, setengah ibu terlupa untuk mencuci bahagian ini. Walaupun bahagian ni kita jarang ada susu keluar, tapi kadang-kadang bila aliran susu terlalu laju, ada susu yang akan melalui bahagian ni. Jadi ibu perlu, saya ingatkan ibu untuk cuci bahagian ni juga. Okay. Dan hati-hati semasa mengendalikan bahagian ini, sebab bahagian ni dia agak sensitif ya. Pada bahagian ni kadang-kadang boleh patah jika terjatuh. So bahagian ni pula, pastikan anda cuci dengan sabun ya, sebab susu ibu berminyak. Jadi bila tak cuci dengan sabun, kadang-kadang boleh menyebabkan kulat. Okay, selain itu parts dia sangat simple ya. Ini saja yang anda perlu cuci. Okay. Antara sebab kenapa saya sangat sukakan Spectra S9 adalah disebabkan kriteria macam ni dengan harga yang sangat berpatutan. Saya rasa berbaloi untuk anda dapatkan pump ni. Baik, sekarang kita uji kekuatan suction Spectra S9 menggunakan meter.
Okey, untuk massage mode level tertinggi, suction yang diperlukan minimum sahaja. Ya, sehingga susu turun, anda boleh tukar kepada expression mode. Okey, pada level tertinggi, level 10, suction yang ditunjukkan meter adalah lebih kurang 220 hingga 250 mmHg. Dan ini adalah kekuatan suction menyamai dengan medulla freestyle ataupun balai ciliaria, ya, pada level yang optimum, yang cukup dan sufficient untuk ibu keluarkan susu dengan baik. Okey. Baik, untuk anda yang masih belum mendapatkan Spectra S9, anda boleh dapatkan di Pam on the Go melalui Facebook kami Pam on the Go ataupun website kami www.pamondego.com. Dan boleh juga WhatsApp di hotline kami 013-395-3934, ya, dan staf kami akan melayani anda dengan baik sekali. Okey, terima kasih.